Okay, hai, jom kita jahit sama-sama. Okay, so ni untuk belahan baju Melayu teluk belanga. Okay, so kalau kata yang untuk bahagian baju dia terbelah, so yang ni pun kita kena siap-siap belah. Siap-siap belah. Okay, so dia Abi tinggalkan satu hul sebelum sampai ke titik V tu. Okay, so jom macam mana cara nak jahit. So mudah saja, tengok elok-elok. Sebab tu pentingnya belahan ni dia sama dengan yang kita tanda. Okay, letak macam tu. Letak macam tu. Okay. So kita letak ke depan dulu sikit pun tak apa. Lepas tu kita ke belakang. Kita reverse ke belakang. So kita jahit bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik, sebelum jahit, ni pegang hak bawah ni, tarik dia bagi sama sikit. Okay, baru kita jalan. Tangan hak sebelah lagi tu jangan duduk saja. Tarik hak bahagian belakang. Macam tu. Okay, baik. So, habis. Masa nak jahit ni tak payahlah nak kelang kabut apa kan semua kan. Sebab kita kena fokus kan. Dan yang ni, nampak tak? Ni hak kita gosok tadi bagi ada tulang tu. So, pastikan bucu ni dia duduk dekat situ. Okay. So, bila kita nak jahit, so kita jahit dia bagi elok-elok. Dan yang ni kita tengok juga bawah tu bagi dia lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi kakak tak apa. Sebab bismillah ni adalah yang membantu kita daripada sebarang penyakit was-was. Okay, so bila kita nak bentukkan V tu, okay, pastikanlah V kita tu jangan terlampau tajam. Okay, jangan terlampau kurui. Dan V kita tu juga jangan terlampau kangkang. Tu dia. Hak tu lah Abi bahasa ni elok lah nak bagi anda faham. Okay. Okay, baik. So kita nak betulkan satu lagi. Pastikan juga bila kita nak buat sebelah lagi ni. Okay, jangan macam terlalu yakin sangat kan. Tekui nak jahit macam tu tak Okay, kita letak yang ni. Kita tengok bagi dia duduk sama dulu. Lepas tu baru kita bawa dia pergi ke situ. Macam tu. Okay, untuk part ni tak perlulah nak buah peniti bagai. Okay. Okay, sekarang ni letak dia bagi sama. So, kita nak bentukkan V tu. Okay. So, kalau kita rasa was-was, angkatlah. So, untuk bahagian leher ni, dia memang kena, orang kata apa? Kena hati-hati betul-betul. Sebab dari mata jatuh ke hati. Macam tu. Okay. Okay, baik. So, sekarang ni kita dah jahit. Dah elok macam ni. Okay. Yang lebihan ni kita nak kena potong. Sebab tu kita kena buat bagi dia lebih. So, yang bila dah lebih tu baru kita potong dia. Potong dengan berhati-hati. Okay. Okay, so dia dah jadi macam ni. Sekarang ni kita nak potong ni bagi dia sampai dekat ujung. Jangan terputus. Okay. Baik, kita nak jahit piping. Okay. So yang tu dulu. Cara macam mana kita nak jahit facing untuk belahan. Okay. Awi ada combo raya lah. Klik detail untuk pembelian. Selamat Hari Raya.